Brahman Cross berusia 2 tahun setengah. Sesuai untuk dijadikan lembu pedaging ataupun baka penjantan. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Baharim Sukari dalam program Eksplorasi Niaga. Hari ini kami berada di Bangi, Selangor, di mana kami akan membawakan kepada anda sebuah kisah penternakan haiwan ruminan, terutama penternakan lembu pedaging yang diusahakan oleh seorang usahawan yang cukup berpengalaman dalam industri penternakan negara. Ayuh ikuti video seterusnya kami di Bangi, Selangor. Tahukah anda, industri penternakan lembu pedaging di Malaysia semakin berkembang pesat. Malaysia masih mengimport lebih 70% daging lembu untuk keperluan domestik, menjadikan penternakan tempatan satu peluang emas. Antara baka popular di Malaysia ialah Brahman, Charolais dan Kedah Kelantan, terkenal dengan kekuatan dan pertumbuhan yang baik. Penternakan feedlot pula menjadi pilihan ramai kerana ia mempercepatkan pembesaran lembu melalui sistem pemakanan terkawal. Dengan sokongan kerajaan dan peningkatan permintaan, bidang ini mampu menjana pendapatan lumayan dan menyumbang kepada sekuriti makanan negara. Jom ceburi industri lembu pedaging, peluang besar menanti anda. Dalam segmen ini, kita bersama saudara bujang Muhammad Nasir, penternak berpengalaman lebih 30 tahun. Beliau akan berkongsi tentang pemilihan baka lembu yang sesuai, pengurusan kandang yang berkesan, serta strategi keuangan untuk menjadikan penternakan lembu pedaging lebih mampan dan menguntungkan. Jom kita dengar perkongsian beliau. Okey, Assalamualaikum Tuan Bujang. Apa khabar Tuan Bujang kita? Alhamdulillah. Okey Tuan, sekarang ni kita dalam rancangan eksplorasi niaga. Okey, jadi ada beberapa soalan yang mungkin saya ajukan dan mungkin Tuan Bujang boleh explain kepada orang di luar sana untuk mengetahui apakah mungkin perkhidmatan ataupun mengetahui tentang penternakan lembu pedaging. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Syarikat kita ditubuh pada tahun 1998 hingga kini kita sekitar 27 tahun lah. Ya, alhamdulillah kita menjalankan perniagaan lembu hidup, lembu, kambing, kerbau, kambing pigmi, untuk pet atau untuk haiwan kesayangan pun ada. Dan kita pun menjual lembu dalam bentuk karkas dan daging kambing. Lembu dalam bentuk karkas dalam jualan runcit di pasar tani, di pasar malam, di pasar segar, dan juga daging kambing segar tempatan. Dan untuk musim-musim perayaan, terutama sekali Hari Raya Korban, kita ada buat jualan hidup, ya, dihantar ke surau atau masjid, ataupun kita buat complete service untuk sembelihan dan pembungkusan. Brahman Cross berusia 2 tahun setengah. Sesuai untuk dijadikan lembu pedaging ataupun baka penjantan. Baka Brahman yang berusia setahun 11 bulan ini merupakan antara baka-baka yang terdapat di Malaysia, baka yang terbaik untuk dijadikan lembu pedaging kerana memiliki tubuh badan yang besar dengan bonggol yang besar dan berat boleh mencecah sehingga 800 kilo seekor. Tengok gigi. KK Cross yang berusia 2 tahun 8 bulan dianggarkan berat 360 ke 370. Ini merupakan baka yang sesuai diternak kerana sifat lasak dia. Dan yang paling penting adalah daging, ya. 65% daripada berat karkas yang sesuai untuk anda jadikan lembu pedaging ataupun lembu korban. Dalam penternakan, pemilihan baka adalah paling utama untuk menentukan untung atau rugi. Salah pilih memakan tahun untuk pulih. Tapi kalau betul caranya, hasilnya luar biasa. Untuk lembu pedaging ni
Pada awalnya kita hanya gunakan lembu KK saja, lembu Kedah Kelantan. Ya, pada awalnya mungkin sekitar 5-6 tahun pada awalnya lah. Kan? Jadi kalau mengikut percentage daging, kalau menjaga daging secara runcit, lebih baik kita sembelih lembu-lembu KK yang berketempatan ni. Sebab percentage daging dia tinggi, mencecah 65% daripada berat karkas berbanding dengan lembu-lembu Brahman, kacukan Brahman dan sebagainya. Dan berat badannya pun tidak berapa tinggi, sesuai untuk permulaan perniagaan. Sebab customer kita belum ramai, jualan pun belum banyak, kita boleh habiskan dalam satu masa untuk seekor. Sebab perniagaan daging ataupun runcit daging ataupun niaga potong daging jual di pasar ataupun di pasar tani, selagi tak habis satu tu, kita tidak tahu berapa keuntungan kita. Ataupun kalau kita dah bawa ke hari kedua, nanti kos pengurusan kita pun dah double, 2 kali ganda. So maknanya sasaran dia satu hari, kalau di pasar tani biasanya, satu hari maknanya 1 ekor. Kena sekurang-kurangnya seekor. Sekurang-kurangnya 1 ekor. Tentang kos permulaan, berapalah bajet untuk memulakan perniagaan peternakan lembu berdaging? Lembu berdaging ni sekarang ni kos yang sesuai lah untuk mulaan. Saya cadangkan sekurang-kurangnya ada 100,000 lah. 100,000? Ya, 100,000 itu daripada paid up capital. Jadi 20% adalah aset kandang dan peralatan, dan 80% untuk beli lembu untuk digemukkan. Belilah bekal-bekal lembu yang besar, yang menguntungkan untuk digemukkan. Yang bagusnya bila kita ada kandang, kita boleh buat jualan hidup, kita boleh buat jualan karkas, dan kita boleh buat jualan runcit. Kalau kita ambil karkas saja, kita hanya boleh berniaga runcit. Bila orang nak kenduri kendara, nak akikah dan korban, kita tak dapat membekalkan. Itu tujuannya kita kena ada kandang, dan kita ada bekalan stok sendiri. Kalau kita terus ambil karkas, masalahnya bila pembekal kita bermasalah, besar kemungkinan perniagaan kita pun bermasalah. Kan? Itu sebab saya cadangkan lebih baik ada kandang dan ada stok bekalan sendiri. Kos makan tinggi. Ya. Jadi bagaimana Tuan Bujang nak menguruskan ataupun nak paling ekonomi lah dalam bab pemakanan haiwan ni? Inilah. Sebenarnya kos makanan tinggi sebab kebanyakan penternak-penternak tu dia menggunakan sepenuhnya pellet. Kita tidak perlu gunakan sepenuhnya pellet. Pellet tu sekitar 40% pun dah memadai. Jadi kita boleh dapatkan barangan-barangan buangan seperti kulit-kulit pisang, kulit-kulit ubi kayu, daripada kilang-kilang keripik dan sebagainya. Ini antara alternatif dia. Ataupun hampas soya, kita beli daripada kilang-kilang yang memerah soya dan sebagainya. Jadi kos dia dapat dikurangkan. Dan kenaikan lembu pun masih boleh gemuk lagi. Dan tanamlah napier, rumput-rumput napier di keliling kandang. Kan? Jadi kita boleh jadikan satu bahan fiber untuk penambahan makanan. Jadi itulah antara cara-cara dia supaya kita jangan bergantung sepenuhnya pada pellet. So ada kursus yang akan dijalankan? 13 Ogos kita ada buat latihan teori, dan ada catatan-catatan yang dalam bentuk elektronik kita akan sampaikan. Jadi dengar dulu, hadir dulu, fahamkan dulu bidang peternakan ni macam mana yang sebenarnya. Jadi orang di luar sana, bagi mereka yang ingin tahu tentang peternakan lembu pedaging, anda boleh menyertai kursus yang akan dijalankan pada 13 Ogos 2025 di Bangi, Selangor, untuk menjadi seorang penternak lembu pedaging. Jadi kita dah sampai ke penghujung rancangan, Tuan Bujang. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Bujang kerana meluangkan masa dan memberi ruang peluang kepada kami di M Niaga TV untuk bersama-sama membuat liputan video di sini pada hari ini. Semoga video-video kali ini memberi inspirasi dan juga aspirasi kepada anda di luar sana dalam dunia penternakan haiwan ruminan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di kemuncak kejayaan. InsyaAllah. Timbang, kami akan tunjukkan cara kenal pasti
yang berpotensi tinggi dari aspek kesihatan, pertumbuhan dan kadar pembiayaan tinggi.